Assalamualaikum, saya Siti Khadijah binti Siddiq. Saya ingin berkongsi apresiasi terhadap hasil karya seni saya yang bertajuk Wow Tradisi di Kelantan. Karya ini dihasilkan sebagai penghargaan terhadap warisan budaya Melayu, khususnya permainan tradisional wow yang begitu sinonim dengan masyarakat di pantai timur Kelantan. Saya akan mengupas hasil karya melalui deskripsi, analisis, interpretasi dan juga melalui penilaian. Melalui karya ini yang bertajuk Wow Bulan bertemakan permainan tradisional Malaysia yang berasal daripada orang Melayu, terutamanya dimainkan di negeri Kelantan. Ia merupakan sebuah karya seni bertemakan permainan tradisional Wow Bulan yang menggabungkan unsur budaya dan juga alam semula jadi. Ia menggunakan teknik mix media. Karya ini telah menonjolkan keindahan wow yang dihiasi dengan motif tradisional seperti bunga kemboja dipadankan dengan latar belakang tropika yang dilukis menggunakan cat akrilik. Wow ini dimainkan di kawasan sawah padi pada waktu petang dengan suasana yang sangat indah yang ditemani oleh pokok-pokok padi yang sedang menghijau. Bunga kemboja melambangkan ketenangan budaya Melayu. Warna-warna ceria juga membangkitkan semangat nostalgia dan juga keharmonian, serta wow yang terbang bebas menjadi simbol kebebasan dan juga identiti bangsa. Karya ini dihasilkan sebagai tanda cinta dan juga penghargaan terhadap warisan seni dan budaya yang tidak harus kita lupakan. Karya yang saya hasilkan ini juga menggunakan pelbagai unsur seni dan juga prinsip seni. Antaranya ialah warna. Penggunaan warna utama seperti biru langit, rumput hijau, putih awan dan kuning. Bunga mencipta suasana ceria dan juga harmoni. Warna jingga terang pada rambu wow memberi tumpuan visual dan menyalahkan bahagian utama karya. Penggunaan kontras warna antara latar dan juga wow menjadikan wow kelihatan lebih menonjol dan dramatik. Jalinan juga sangat ditekankan pada karya seni ini kerana ingin menunjukkan jenis teknik dan media yang saya gabungkan. Teknik impasto menggunakan cat akrilik yang tebal menambahkan jaringan kasar pada awan dan rumput, memberikan dimensi dan kedalaman pada karya. Rambu plastik pada wow mencipta jalinan lembut dan bersifat realistik, kontras dengan permukaan catan. Selain itu, bentuk dan juga rupa pada wow berbentuk bujur dan hiasan floral yang simetri menampilkan bentuk tradisional Melayu yang kaya dengan simbolisme. Bunga kemboja pula ditampilkan dalam bentuk organik dan lembut, menciptakan keseimbangan dengan rupa geometri wow. Oleh itu, penggunaan garisan hiasan pada wow menggunakan corak melengkung dan juga bersilan seri yang telah mencipta ritma visual yang menarik. Batang pokok bunga pula menunjukkan garisan tegas dan gelap untuk penegasan bentuk. Hal ini kerana ia menunjukkan warna coklat pada batang tersebut. Ia juga menunjukkan unsur ruang di belakang wow diisi dengan awan dan langit biru memberikan kesan kedalaman dan perspektif seolah-olah wow terbang di udara terbuka. Bagi penggunaan prinsip rekaan ini dapat dilihat dari segi keseimbangan. Terdapat keseimbangan asimetri di mana wow yang besar ini di tengah-tengah diimbangi dengan bunga dan awan di kedua-dua sisi. Karya ini juga menekankan pergerakan pada arah wow dan rambu yang bergantung ke sisi memberikan kesan gerakan seolah-olah wow benar-benar terbang di tiup angin. Corak melingkar dan bentuk lengkung pada wow juga mengarahkan mata penonton mengikut aliran visual. Justeru penegasan jelas pada bahagian wow yang berwarna terang dan dihiasi secara terperinci menjadi fokus poin utama, menarik perhatian penonton serta mata. Walaupun menggunakan pelbagai bahan dan juga teknik, karya ini kekal bersatu dari segi tema dan warna kerana meletakkan kesatuan dan kepelbagaian. Kepelbagaian elemen seperti rambu plastik, catan bunga dan jalinan rumput menambahkan kehidupan dan daya tarikan visual. Saya juga sangat menitikkan harmoni pada hasil karya saya kerana saya ingin mengekalkan daya tarikan audiens. Warna dan elemen floral dengan latar menyatukan dan
dengan bentuk wow menciptakan perasaan terang dan harmonis sejajar dengan tema. Karya ini berteraskan aliran ekspresionisme kerana menekankan penyampaian emosi dan perasaan melalui penggunaan warna terang, sapuan tebal serta gaya lukisan yang tidak terlalu mementingkan ketepatan realistik. Sapu warna yang jelas di bahagian langit, awan dan rupuk dihasilkan secara spontan dan berlapis, memberikan impak visual yang kuat dan menyampaikan perasaan ceria serta semangat tradisi yang hidup. Karya ini membawa mesej tentang kepentingan memelihara warisan budaya dalam dunia moden yang semakin melupakan angka tradisi. Wow bulan sebagai simbol seni dan permainan tradisional Melayu diangkat dalam karya ini bukan sekadar objek visual tetapi sebagai lambang kebebasan, kreativiti dan jati diri bangsa. Melalui karya ini juga, saya ingin menyampaikan harapan agar permainan tradisional ini akan terus dimainkan hingga kini walaupun negara kita telah berkembang maju. Karya ini juga menunjukkan betapa pentingnya menghormati alam sekitar, iaitu wow bulan masih dimainkan di kawasan sawah padi. Itu menunjukkan tempat sawah padi bukan sahaja tempat petani mencari rezeki, malah orang lain juga dapat menikmati permainan wow di sini. Saya sangat berpuas hati dengan hasil karya ini kerana ia telah berjaya menggabungkan elemen visual yang sangat menarik yang menggunakan unsur seni dan juga prinsip seni. Warna yang lembut telah menunjukkan ketenangan untuk audiens melihat karya saya. Tambahan pula penggunaan latar belakang seperti penggunaan teknik impasto menjadikan karya ini lebih menarik. Melalui karya ini juga, saya ingin menekankan bahawa betapa pentingnya kita menghargai permainan tradisional, tidak kisahlah wow ataupun permainan apa, agar ia tidak ditelan zaman. Itulah sedikit sebanyak tentang karya seni saya, Wow Bulan Kelantan. Terima kasih dari atas perkongsian ini. Selamat mendengar.